7,000 laporan kes penderaan dan pengabaian haiwan diterima Jabatan Perkhidmatan Veterina DVS dalam tempoh 5 tahun sejak 2021. Daripada sejumlah itu, 16,324 aduan Kemanusiaan merujuk kepada sifat, nilai dan tingkah laku yang membezakan manusia dengan makhluk lain melalui keupayaan untuk berfikir secara moral, rasa simpati dan bertindak dengan belas kasihan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nurul Farah Akila binti Nusani daripada TVPSS. Hari ini kami berada di sebuah unit veteriner bagi melihat sendiri bagaimana nilai kemanusiaan diterjemah melalui usaha menyelamat dan merawat haiwan yang memerlukan. Saya sekarang, Encik Azizul. Encik, apakah perasaan anda apabila dapat menjaga burung di sini? Perasaan saya bila jaga burung kat sini rasa seronok lah. Sebab bila kita jaga burung ni, kita dapat tahu perangai dia, dia punya diet makanan, dah habitat-habitat dia. Sebab setiap burung kat sini semua perangai dia lain-lain. So kita bila jaga burung ni baru kita tahu yang ni dia suka apa, yang ni dia tak suka apa, yang ni dia jinak macam mana, macam tu lah. Terima kasih Encik atas perkongsian itu tadi. Ya, sama-sama. Bersama saya, Encik Hasif daripada Wakil NGO Peliharaan Haiwan. Apa khabar Encik? Ya, khabar baik. Alhamdulillah. Baiklah Encik, apakah cabaran sepanjang anda merawat haiwan terbiar? Antara cabarannya ialah kekurangan dana, tempat perlindungan terhad dan masih ramai masyarakat yang kurang peka terhadap haiwan terbiar. Terima kasih atas perkongsian tersebut. Baiklah Encik Asif, apakah harapan anda terhadap masyarakat mengenai haiwan terbiar? Harapan saya terhadap masyarakat, jangan pernah menyakiti haiwan. Sekiranya tidak mampu, janganlah sesekali mengabaikan haiwan yang memerlukan. Baiklah Encik, terima kasih. Setiap makhluk hidup berhak menikmati kehidupan. Marilah kita bersama-sama memupuk nilai kasih sayang dan belas ihsan terhadap haiwan di sekeliling kita. Kerana kemanusiaan yang sebenar bukan hanya diukur melalui layanan terhadap manusia, tetapi juga bagaimana cara kita menghargai setiap kehidupan. Saya bersama-sama kru TVPSS ingin mengucapkan ribuan terima kasih kerana telah mengikuti liputan khas kami. Sekian, Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.